Aku nak kau tengok video ni. Setiap perjalanan hadir bersama pelbagai persoalan. Sampai bila-bila. Kau tak rasa ke yang Sofyan tu kan rakyat Malaysia, kenapa dia nak promote negara luar pula? Joy, aku nak kau tengok video ni. Setiap perjalanan hadir bersama pelbagai persoalan. Dan di Singapura, segala persoalan saya terjawab dengan penuh keterujaan. Setiap destinasi memberikan saya pelbagai rasa yang wujud dalam satu kata, keterujaan. Dari tanah bukit yang menghijau hinggalah kegemilapan cahaya, Kota Singa ini memberikan saya pengalaman yang sukar dilupakan. Setiap tempat menyajikan cita rasa unik dan tersendiri. Di sini, perjalanan saya bagaikan meneroka sebuah mimpi dan kota ini bagaikan terjemahan sebuah fantasi. Dari tumbuhan meliar di sebalik kubah hingga kederuan air terjun dalam binaan. Biarpun dikelilingi pencakar langit, kesegaran flora yang menghijau tetap dirasai. Ia bukan tentang ke mana kita melangkah, tetapi bagaimana seluruh rasa menjadi satu. Yang pastinya, Singapura memberikan cerita dan pengalaman yang akan kekal mengojakkan. Sampai bila-bila. Sebabkan video ni ada satu feedback yang tak baik lah daripada netizen. Kenapa kau nak promote negara luar sedangkan kau boleh promote negara kau sendiri? Kau tak rasa ke yang Sofyan tu kan rakyat Malaysia, kenapa dia nak promote negara luar pula? Macam kau berniaga barang, ada produk, kita panggil lah orang yang famous untuk tolong promotekan produk kita, perkenalkan pada orang yang belum lagi mengetahui apa keistimewaan, kebaikan produk yang kita ada. Cuba kau tengok duta-duta kita sebelum ni. Kita juga kalau tak salah aku pernah panggil Luis Suarez. Luis Suarez? Luis Suarez. Kau tengok video ni, aku tekan sekejap. Kau sih pun tak ingat Selamat datang. Luis Suarez lagi. Ni hao. Alamak. Banakam. Jangan tampil lagi kan. Aku tak tahu lagi video tahun lawat Malaysia 2026 ni macam mana. Tapi aku harap dia at par lah kan. Kita takkan kita nak kalah dengan jiran kita, betul tak? Tak apa, Malaysia okey, Malaysia ada AI. Tapi kes ni boleh jadi kecoh pasal Sofyan buat video pasal promote Singapura ni. Singapura, Indonesia. Malaysia ada je kan. Padahal tak ada isu pun. Cuba kau bayangkan kalau kita ambil artis Indonesia promote Malaysia. Tak tahu macam mana. Dan juga artis kerajaan Indonesia ambil artis Malaysia promote Indonesia. Aku tak tahu lah. Untuk menjawab segala kritikan netizen ni, Sofyan dah keluarkan satu video penerangan khas. Hai, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah selesai sudah komitmen saya untuk menghasilkan 2 video travel di Singapura. Pada minggu lepas ada beberapa persoalan dan juga perbincangan yang berlaku di social media tentang video tersebut. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang dah meninggalkan komen-komen yang positif dan juga kata-kata yang membina di posting tersebut. Daripada yang bertanya, Sofyan tak nak ke buat video promo Malaysia? Semestinya nak. Saya bangga sangat-sangat lahir di Malaysia, menjadi anak Malaysia dan perjalanan saya daripada dulu sehingga sekarang sentiasa diiringi oleh support-support daripada rakyat Malaysia. Terima kasih sangat-sangat. Sekiranya diberikan peluang dan ruang, saya akan buatkan yang terbaik untuk Malaysia. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kau dengar sendiri apa dia cakap. Apa lagi ditunggu. Tapi itulah kan, takkanlah. Kita ke Malaysia pun kena labur sikit lah kan. Ada bajet yang digunakan tu sepatutnya kita boleh bawalah best kan buat iklan melawat Malaysia macam tu. Mana tahu kau nak panggil lagi Luis Suarez kan. Selain dia seorang player bola yang terkenal, dia juga boleh jadi seorang review makanan yang sangat hebat. Review makan apa? Kau tengoklah 2 kali esok dia buat perangai. Satu Piala Dunia, satu lagi kat club kan. Kalau Luis Suarez buat mukbang memang top lah.